Okay guys, kau nampak tak apa kereta merah ni? Tengok tak? Tengok ni, kereta merah. Lim, kereta apa ni Lim? Ini Tesla Model Y facelift version. Tesla Model Y facelift version Yang ni ialah versi all wheel drive dual motor. Cantik tak warna dia? Cantik kan? Warna merah dia. Lepas tu dengan design dia yang sleek, tapi dalam masa yang sama nampak tough. Macam mana Lim design dia? Personally, lampu depan ni dia dah buat macam Cybertruck punya lampu, crossbar light punya macam ni. Okey, tapi tak apa. Tapi kalau korang nak dengar detail, jangan lupa subscribe guys, jangan lupa subscribe. So, segalanya tentang Tesla Model Y yang terbaru dalam video ni guys. Let's go. Okey, ini dia guys, belakang kita orang kereta warna merah menyala ni Tesla Model Y yang terbaru. Memang cantik gila design dia. Lim, cuba explain sikit Lim macam mana dia punya design kereta ni. First impression memang design dia garang sebab dia dah pakai cybercar punya design. Kita boleh tengok lampu depan ni. Sebelum ni dia pakai individual light tu, sekarang dia dah pakai crossbar light macam ni. Macam Cybertruck di lampu. Memanjang kereta ni Lagi-lagi waktu tengah malam kan. Kita kalau tak birol, waktu malam dia macam mana kan. Dia ada dancing light, apa semua, show light. Memang cantik lampu depan dan juga lampu belakang dia. Lagi Lim, apa yang ada? Event dia sama macam Tesla Model 3 Performance punya, still untuk aerodynamics and function. So dia tak nampak kosong depan dia. Dia ada design kereta ni ada, dia tak kosong. Kereta ni ada, dia tak kosong. Lepas tu ada kamera Lim. Kamera. Untuk tahu korang, kamera ni Model Y sebelum ni tak ada self cleaning punya option. Sekarang kereta ni boleh self cleaning, dia boleh auto shoot water jet kat kamera ni. So tak ada problem dari segi nak kabur-kabur semua lepas ni. So semua kereta ni buat? Semua kereta automatic. Ni buat. Kalau kamera ni kabur, dia akan wipe sendiri dia akan auto cleaning function. Wah, canggih kereta My Vehicle boleh buat Lim. Okey, kita sambung tepi dia pula Tepi dia ni, dia ada design yang tough, rugged. Tapi kan, surprisingly, waktu saya test drive kejap tadi, tak sampai 5 minit, bila korang masuk dalam, korang akan rasa macam korang bawa kereta sport. Betul. Walaupun kereta ni besar, tapi dia punya torque dia punya speed dia punya body roll, memang best. Walaupun dia SUV tapi feeling dia macam sedan Betul, feeling dia macam sedan. Sebab saya sebelum ni ada bawa Tesla Model 3 Performance. Sebab yang tu memang saya tahu design dia sedan. Lepas tu bila design sedan ni, dia akan lagi agile. Tapi saya tak expect pula dekat Tesla Model Y ni. Walaupun design dia gabak besar SUV ni, tapi dia punya handling dia agile guys. Memang korang confident nak bawa high speed dengan high speed corner. Lagi Lim design dia, sport rim dia Lim. Sekejap tambah design tadi. Dalam video, dengan depan-depan lain, depan-depan kau akan nampak lagi besar pada video. Serius. Lepas tu dengan warna merah dia lagi kan. Dia ni memang garang dia menyerlah, orang kata dia menyerlah. Untuk warna ni korang kena tambah RM11,000. RM11,000 terlebih pula. RM11,000. Tak sabar nak beli kan. Tak sabar nak beli. Kita move on kepada tayar dia pula. Lim, cuba explain tayar dia Lim. Ni rim yang kau tengok depan ni, dia pakai rim korang boleh nampak ni sleek design dengan dia pakai 20 inci punya size. Dia pakai tayar Michelin Michelin Pilot Sport yang khas untuk EV. And then sport rim ni, kalau korang nak sport rim ni, korang kena tambah duit sikit lah. Standard punya Tesla lah kan. Gabak wallet ni. Sini ada kamera. Lepas tu ni Lim, macam mana tadi Lim, aerodynamic ni? Ini bukan saja-saja design Ini untuk aerodynamic punya function. Dia potong angin Tesla claim lebih 10% better pada model sebelum ni. Maksudnya design ni bukan saja-saja dia buat lah. Ada function dia, ada purpose dia. Everything in this car ada purpose dia. Lepas tu kita tengok dia punya window dia. Dia ada 2 layer 2 layer punya frameless window kan. Yang ni kalau korang tengok dia ada 2 layer So dia akan lebih secure. Lagi dalam masa yang sama juga, bila korang tutup pintu ni, dekat dalam tu, kalau korang buka radio kuat-kuat, dia takkan dengar. Dia takkan dengar kan. NVH dia one of the best Tak silap aku dalam 20 ke 25% kan improve daripada Model Y sebelum ni. So memang bukan saja-saja Tesla nak bagi 2 layer punya cermin ni. Ada sebab dia. So macam biasa, Tesla ada kamera dia. Sini ada, situ ada, depan tadi ada. Total ada berapa Lim? 8. Dia ada 8 buah kamera dekat kereta ni untuk memastikan kereta ni korang boleh drive dengan smart, dengan selamat. Every angle boleh nampak
Belakang dia Lim. Belakang dia yang unik ni Lim. Belakang ni yang paling baru. Untuk model sebelum ni kan logo. Sekarang dia dah pakai full letter tulis Tesla dekat sini. Dan dia ada lampu belakang ni untuk highlight tulisan Tesla bila malam. Dia tak ada macam lampu biasa yang korang nampak dia punya bulb dia tu. Tak, dia underglow, which mean dia nampak lagi minimalis. Lagi maybe futuristic sekali. Futuristic, modern, semua-semua lah kat dia kan. Lepas tu kita tengok dia punya bahagian belakang dia. Design lampu belakang dia lebih kurang macam Tesla Model 3 yang terbaru ni Dia bukan yang gabak besar tu dah. Dia dah sleek dah. Tail light bar ni dia bersambung kiri ke kanan. Dia terus sambung ke sini, ke bawah. Habis kat sini. Dual motor. Ada kamera lagi ni. Ada kamera lagi. Mesti ada. Safety purpose Okay, kita buka. Ada power boot. Okay, benda yang untuk memudahkan korang semua. Selalu kan untuk seat belakang ni kalau kita nak full manually kan, kita ni tak payah, tekan sini je. Wow. Lagi settle. Plus sekejap untuk space ni, kalau korang nak bercamping untuk baring pun cukup. Saya tinggi 175, full cover. Wah, okey boleh tidur tutup video tutup video Kerja tak habis lagi Kerja tak habis lagi. Tapi nak menunjukkan kereta ni memang selesa dengan tinggi Alim 175. Alim boleh baring dengan selesa kat dalam ni. So kalau korang nak camping ke dalam kereta ni, no issue on that. Boleh. Lepas tu kalau korang nak naikkan balik, tekan juga button ni. Ni untuk seat kiri, ni untuk seat kanan. Dia akan naikkan. One touch button only Lagi satu mungkin dia orang tengok cek apa takat ni je lah kot orang kan. Belum, lebih lagi. Mana? Tunjuk. Payung. Tengok. Ada lagi boleh simpan barang. Belum habis. Ni pun boleh angkat. So korang akan dapat boot space yang sangat luas Depan ni boleh buka, belakang ni pun boleh buka. Alright, untuk Tesla Model Y yang terbaru ni, bahagian dalaman dia Okay, kita mula daripada bahagian driver dia Alright. Okay, korang nampak tak apa yang terbaru kat sini? Korang nampak tak? Jeng. Korang teka 1, 2, 3, pap, lambat. Ini dia. Sekarang Tesla dah bagi bila korang beli kereta, dia bagi signal punya batang ni Benda ni memang penting untuk korang. Masa saya drive Tesla Model 3 yang sebelum ni, dia tak bagi benda ni, signal punya batang ni kan. Kali ni memang kalau korang beli Tesla Model Y ni, dia akan bagi juga ni. Free of charge, tak payah bayar. Ni tak tambah duit Tak payah tambah duit. Okay, macam ni Lim, sitting position. Okay tak? Sitting position sangat selesa. Dan dia akan adjust bukan setakat depan ke belakang tau. Dia akan heighten up juga korang punya sitting position ni. Lepas tu dia punya jantung dia, macam saya cakap sebelum ni jantung kepada Tesla ni dekat bahagian tengah ni. Dia punya skrin besar ni, korang boleh open bonnet depan, tekan ni, korang boleh open boot belakang. Semua benda korang boleh control dekat sini. Ni model kereta warna merah. Nampak accurate dengan dia punya tayar. Dia punya ni pun nampak accurate. Very detail, attention to detail. Lepas tu kat sini korang boleh adjust korang punya dynamic control semua. Ada 2 driving mode, chill dengan standard. Lepas tu sekarang ni yang terbaru ada deceleration punya mode. Okay, lepas tu ini charging, korang boleh set limit ke berapa. Kalau untuk daily driving cukup sekadar limit sampai 80%. Yes. Tapi kalau kata korang nak trip jauh-jauh, naik 100%. Autopilot, memang Tesla terkenal dengan dia punya autopilot dia semua ni lengkap. Lepas tu seat, just kat sini dia ada ventilation seat dengan heat seat Untuk Tesla Model Y yang terbaru ni, Tesla dah bagi future ventilation seat sebab Malaysia ni panas. So memang wajib untuk kereta-kereta moden zaman sekarang ni untuk ada ventilation seat. So at least korang boleh sejukkan lah korang punya punggung, korang punya badan kan. Dia boleh heat dengan dia boleh cool. Tapi kita guna ke heat tu? Tak kau pedulikan lah heat cool je. Model sebelum ni tak ada. This is the first one. Okay Lim, compartment besar compartment tengah ni, gabak besar dia bagi. 2 cup holder. Ini kunci dia Lim. Kad ni pun kunci sebenarnya. Kad ni kunci. Jangan ingat access kad rumah korang pula. Ni ada 2 wireless charger. Belah kiri ada, belah kanan pun ada. Storage box. Center compartment. Dalam juga dalam. Lepas tu ni atas ni. Atas ni Lim, sunroof. Ini ramai orang nak buat OTD, estetik. Sesuai lah. Dan paling best kali sunroof dia ni ada tinted. So kalau contoh panas terik, dia tak ada direct sangat kena skin korang tau. Dia lapik sikit so tak rasa panas. Tapi view still nampak clear. Okay, jom kita tengok belakang pula Lim. Jom.
Alright, daripada bahagian belakang dia pula Korang tengok, warna putih. Putih, memang cantik. nampak standard ada juga Armrest dengan ada 2 cup armrest. holders kat depan tadi. Lepas tu ni lem yang best dia. Aircon control kat sini je Oh, lupa saya nak bagi tahu. Infotainment system depan dengan belakang Tesla Model Y ni, korang boleh tengok Netflix, korang boleh tengok YouTube. Lepas tu yang terbaru untuk Tesla Model Y ni, misal kata kalau passenger belakang nak tengok movie, passenger belakang ni boleh connect up to 2 Bluetooth device. Bluetooth device. So dia takkan mengganggu lah orang depan. So orang belakang tengok movie pakai Bluetooth, depan boleh dengar radio macam biasa. Itu kelebihan Tesla Model Y yang terbaru ni. Banyak lagi features ni. Ada Netflix, YouTube, macam-macam lah control aircon dekat sini. Ada 2 port type C. ada 2 port type C kat sini. Depan pun tadi wireless charging. Okay, Lem, apa lagi Lem yang special kat kereta ni? Selalu dekat seat depan je korang boleh adjust band depan belakang kan. Tak, kat seat belakang Tesla ni pun boleh. Ni sekarang ni macam sandar sikit, nak tegakkan dia, tekan lagi. Nampak? Naik. Adjust. Nak ke belakang, nak sandar, tekan lagi. Dekat mana Lem? Dekat belakang, kat tepi ni. Maksudnya sikit. bukan passenger depan je dapat electric seat. Belakang pun boleh adjust. Boleh memang boleh lupa saya nak bagi tahu tadi dekat front hood depan ni ada satu drain plug tau, untuk korang nak keluarkan air yang tak guna, yang nak pakai dekat dalam trunk tu lah. So korang nak basuh senang lah. Nak basuh ataupun nak bawa ikan ke. Atau zaman-zaman sekarang ni apa, nak berniaga kabut sale kabut sale air sejuk kan. Kalau kata kita letak ais pun boleh letak kat situ, sejukkan. Okay, kita try sikit dia punya suspension kereta ni dengan dia punya torque dia. Ready Ready. Okay. Memang sekejap Automatically memang kata sandar. Memang kata sandar Tak boleh buat apa. Tak test lagi Tesla Model Y Performance. Itu lagi roh ke lagi, belakang. Roh ke belakang. Ni roh ada ke? Tapi kita sendiri maklumlah, Tesla Model Y ni dia setting untuk comfort. Comfortability as an SUV car. Dia bukan sedan. Dia punya torque dia pun tak mengejut. Betul. Dia linear. Dia tak ada macam tersentak sangat. Tapi cukup lah. Okay, kita try cornering dia. Untuk sebuah boleh kata body yang besar SUV lah Lem kan. Dia punya body roll dia boleh handle. Dia body roll dia tak solid kan? Solid. Dia tak ada sangat body roll. Nice. Sebab kalau kita tengok daripada luar, kereta ni besar. Besar tapi bila korang masuk, korang drive as passenger, korang pegang steering, korang dapat rasa yang not bad dia punya dia. Macam ni. Okay. Nampak tak? Dia punya suspension dia, kita confident. Betul. So macam mana Lim, as passenger? Dapat rasa ada punya torque tu amazingly coming from an SUV tapi comfortable at the same time. Dia tak terlalu overpower, just nice. So apa performance kereta ni? Kereta ni datangkan dengan 384 horsepower dan 510 Newton meters of torque dengan transmission dual motor all wheel drive Yes, ni all wheel drive ni version. So tak ada isu lah nak oversteer, understeer. Memang 4 tayar tu berjalan serentak. So bateri kereta ni dia pakai teknologi NFC lah kan. NMC. So korang tak perlu nak charge sampai 100% setiap masa. Sebab NMC ni dia punya bateri density dia tinggi. So korang tak perlu nak setiap masa full charge 100%, unless kalau kata korang nak pergi travel jauh ke kan. Lepas tu dia boleh charge up to 250 kW. Cukup laju Dengan dia ada feature boleh bagi tu estimated berapa persen tinggal untuk setiap lokasi kita nak pergi kan. Dia boleh buat kita rasa selamat lah, secure sikit. Betul, dia memang secure. Kita tak ada range anxiety lah. Tak ada anxiety. So cakap pasal range kan, kereta ni berapa Lim range dia? Range dia boleh pergi sampai 553 km dengan sekali charge. Jauh Jauh. Cukup lah kalau korang nak pergi balik Penang kan. Tak ada hal. Top speed kereta ni Lim? Untuk top speed dia ni mungkin tak tinggi sangat, tapi okey je bagi aku sebenarnya. 210 km per sejam. Cukup lah. Cukup. Nak laju banyak mana? Takkan nak sampai 2 naik SUV kot. Kau terbang pula kereta ni kan. So kalau tanya kita orang kau baloi tak Lim nak beli kereta ni sebenarnya? Personally baloi lah.
EV yang macam ni, feature macam ni dengan lupa je lagi nak cakap tadi, spacious lah kereta. Kereta dia sangat spacious. Ada auto shift, auto steer, shift, ada auto park. Semua ada everything through software. Lengkap aja kan? So jawab balik soalan tadi, berbaloi lah. Bagi aku berbaloi. Berbaloi Tambahan sikit. Dia berbaloi kalau korang ada duit lah. Yes. Ada duit boleh. Dia kalau tak ada duit, semua kereta tak boleh. Kalau tak ada kau pun duit. Ya ke? Lim, berapa harga kereta ni? Okay, kereta ni dia ada dua variant. Yang kita tengah bawa ni all wheel drive gang dengan harga RM292,000. Tapi untuk rear wheel drive dia datang dengan RM192,000. So ada gap lah. Ada choice lah korang nak pilih yang rear wheel drive ataupun nak yang all wheel drive ni. So tapi kalau korang nak dia punya future, dia punya performance, korang boleh try yang all wheel drive lah. Okay, so itu sajalah untuk video kita kali ni. Hope video ni memberi sedikit sebanyak manfaat untuk korang semua. So jangan lupa subscribe guys. Kita akan produce konten lagi banyak Dengan subscribe korang tu akan bantu kita orang untuk buat konten lebih kualiti untuk korang. So jangan lupa klik button like dan klik button subscribe kat bawah ni So akhir kata daripada saya, Emir Haziq, Alim Asri, Nasenko. Salam strategi, fight and conquer. Bye. Siap.